domain dan julat bagi satu fungsi. Okay. Domain adalah satu lagi nama bagi input. So, ada beberapa nama kita boleh gunakan. Domain, input, objek dan X. Ini semua merujuk kepada satu perkara sahaja, iaitu nilai input dia. Manakala julat, kita ada output, codomain, image and Y. Okay. So, itu adalah nama-nama lain bagi julat. So, julat itu adalah sebenarnya merujuk kepada output, nilai output kita. Alright. Now, codomain dengan julat itu, walaupun dia merujuk kepada perkara yang sama, ada sedikit perbezaan. Okay, sebagai contoh ya, the beza di antara julat dengan codomain adalah, katakan fungsinya adalah X tambah 1. Jadi, saya ada 3 dan 4. So, domain saya adalah 3 dan 4. Jadi, codomain saya adalah any value which is 4, 5 dan 6. Okey, jadi 3 dipetakan kepada 4 dan 4 dipetakan kepada 5. Jadi, in this scenario, julat saya atau output saya adalah 4 dan 5. Okey, set julat saya adalah 4 dan 5. Set codomain saya adalah 4, 5 dan 6. Kenapa pula? Now, codomain adalah semua nilai yang mungkin, nilai output yang mungkin. Now, oleh kerana di sini saya tidak mempunyai input yang boleh memetakan kepada output ini, maka output ini ditinggalkan. Tapi yang ini tak salah. Tapi untuk input tak boleh. Kamu kena petakan semua input. Tapi untuk julat tak kisah. Boleh tinggalkan nilai yang tidak dipetakan. Jadi, codomain mengambil kira semua nilai yang mungkin bagi output, bagi sesuatu fungsi. Manakala julat hanya mengambil kira output yang telah dipetakan. Okay, itu beza di antara codomain dengan julat. Okay, saya harap kamu faham. So, domain ialah bagi satu fungsi adalah nilai X, input yang mungkin. Yang membuatkan fungsi itu tertakrif. Apa maksud ini? Balik kepada fungsi rasional. Ingat tak? Bila dalam fungsi yang rasional, contoh yang saya beri itu, X sama dengan 1 tidak boleh diambil. Right? Kerana ia akan membuat graf itu tidak tertakrif. Jadi, itulah maksud di sini. Right? Jadi, domain adalah semua nilai X. Boleh ambil semua nilai X. Tapi pastikan nilai-nilai X itu boleh menakrifkan graf itu. Manakala julat ialah set nilai Y ataupun image yang diperoleh selepas menggantikan semua nilai X. Remember, X ialah pemboleh ubah tidak bersandar, independent variable. Manakala Y adalah pemboleh ubah bersandar, dependent variable.